Mila, awak kena semangat. Pedulikan diorang cakap apa semua. Awak ada bakat, Mila. Awak ada bakat. Macam mana sebenarnya borang Mila tu boleh hilang? Tak ada. Macam mana? Siapa yang ambil sebenarnya? Kita persilakan seorang pelajar baru, seorang bakat baru bersama-sama saya di atas pentas. Kita persilakan Mila. Mila gula. Ku tahu kau bukan lawan untukku, sampai ku harus cemburu pikirkan dirimu. Bukan mahu coba dada denganmu, siapa dia kasihku, aku lebih tahu. Luar dan dalam tiada rahasia, lafaz dan diam dah pun ku bacanya. Langkah dan ragam hanya mencipta bahagia. Dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah, dalam cinta harus janganlah goyah, dalam cinta harus sejiwa, dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah, dalam cinta harus janganlah goyah, dalam cinta harus sejiwa, saling percaya. Peliklah Hakim. Macam mana borang Mila tiba-tiba dia boleh jumpa balik? Borang Mila? Macam mana Mila boleh tahu borang Mila hilang? Tak ada. Tadi Mila terdengar Faris cakap. Oh, ya ke? Jadi Mila tahulah borang Mila hilang. Hakim minta maaf Lah, asal pula Hakim yang nak minta maaf? Bukan salah Hakim. Tak adalah. Borang tu kan tanggungjawab Hakim dengan Faris. Jadi, bila borang tu dah hilang, Hakim dengan Faris lah patut disalahkan. Actually sebenarnya borang tu Ariel yang jumpa. Ariel? Macam mana pula borang Mila boleh ada dekat Ariel? Sepatutnya borang ni memang ada atas meja ni. Pelik. Macam mana borang ni boleh terjijik kat luar? Macam ni borang ni boleh ada dengan kau? Aku jumpa kat luar dia. Tercicir ke? Takkan tercicir. Aku rasa mesti ada orang sengaja buang borang Mila ni. Ya kan? Tapi kenapa dia tak buang terus kat tong sampah je? Tak adalah orang nak jumpa. Tu juga tu. Dah lah. Tak kisahlah macam mana pun dia jumpa. Yang penting sekarang ni Mila dah boleh masuk audition kan? Lisa? Borang Mila dah jumpa. Dia boleh ikut audition kan? Okeylah. Mila, aku rasa kan memang ada benda yang tak kena lah. Tapi kan nasib baik ada jumpa borang kau tu kan? Kan? Hai Mila. Ariel? You know what? Tadi Mila memang best. Best sangat. Terima kasih. Ariel? Ya? Thanks je sebab Ariel jumpa borang Mila tadi. Oh, tak ada apa-apalah. Biasalah tu. Sikit je. Saya rasa kalau orang lain jumpa pun mesti dia buat benda yang sama kan? Betul? Macam mana Mila boleh masuk ke situ tadi? Macam mana? Bukan borang ni dah hilang ke? Okey kan? Korang dah jumpa kot borang dia? Bukan ke masa kita cakap? Oh, ya ke?
Oh, dah jumpa. patutlah. Korang dah jumpa. Okey. Dah jumpa. Okay. Thank you, Parish. We're meeting later. Thank you. Okay, bye. Bye. You jumpa kat mana korang tu? Tu kenapa? Ya, berkata tepukan untuk persembahan pelajar terakhir kita tadi. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi hadir pada hari ini, yang sama-sama kata orang tu berkongsi bakat mereka, menunjukkan bakat mereka di atas pentas pada hari ini. Tepukan untuk semua peserta. Dan sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh semua, iaitu masa untuk saya memberikan keputusan yang bakal membuat persembahan di opening act untuk konsert Lisa nanti. Dan para juri kita telah sepakat untuk memilih satu tarikh yang akan ditentukan, yang akan saya umumkan di Radio Sport Kelah. Oleh itu, kita akan sabar semua. Kita akan dengarkan keputusannya di Radio Sport nanti. Daripada saya, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi, kita bersurai di sini. Kita jumpa lagi. Bye. Certified quality. That the girl them need and the cry. Siapa yang perform untuk malam ini? Serius? Yes. Cuma Bagi tahu semua. Sekejap. Sebelum itu, jangan balik dulu. Tunggu berdiri sekejap kat situ. Saya ada pengumuman penting yang mungkin boleh menceriakan anda. Okey. Pada malam ini, Stacy akan mengadakan konsert beliau di Dewan Civic pada pukul 8.30 malam. Dan beliau menjemput semua pelajar Kolej Harmoni untuk memeriahkan konsert beliau. Jadi kita beramai-ramai ke Dewan Civic pada malam ini. Oleh itu, kita jumpa malam ini. Bye. Setiap panggilan telah ku coba beremanja, ku hanya bertepuk sebelah tangan. Katakan mengapa kau tak seperti selalu. Ini bukannya masalahku yang hanya cemburu. Bila ku tanya kau pulang soalan padaku, oh, jawablah. Sayangku mengapa, jawablah apa yang mengganggu. Kagak perlu cama, ku tak perlu menyuruh yang sudah terang-terang. Setelah episode itu, kau sering matikan ton SMS-mu. Telepon bimbitmu sering menjadi temanmu di kamar kecil. Katakan mengapa kau tak seperti selalu. Ini bukannya masalahku yang hanya cemburu. Bila ku tanya kau pulang soalan padaku, oh, memang terlebih. Sayangku mengapa, apa yang mengganggu. Kagak perlu cama, menyuruh yang sudah terang-terang. Sayangku mengapa, jawablah apa yang mengganggu. Kagak perlu cama, menyuruh yang sudah terang-terang. Katakanlah pada dadaku, apa sebenarnya sedang berlaku pada dirimu yang kau rahsia dariku. Mengakulah pada dadaku, jika benar syahwat sangkaku, kau mulakan hidupku tanpamu. Seperti yang kujangkakan, kau memang terlebih. Namun, ku tak perlu risau, karena